Hai, Assalamualaikum semua. Selamat kembali untuk anak-anak murid saya yang berada di rumah, yang berada di sekitar seluruh Malaysia, sekitar Bangi, sekitar Kelantan, sekitar mana. Okey, tak kisahlah berada awak berada kat mana. So always doakan semoga awak sentiasa dalam keadaan baik-baik sahaja. Okey. So ini adalah video yang keempat, okey, untuk kita punya pembelajaran dekat channel YouTube saya ni. Jadi untuk malam ni, since request daripada ramai pelajar untuk minta saya explain tentang cara macam mana nak jawab soalan kalau dia adalah soalan esei berkaitan dengan bab 4 Form 4, which is tajuk dia jadual berkala unsur. Dalam bahasa Inggeris kita sebut sebagai predictable of element. Jadi macam mana nak jawab? So dalam bab jadual berkala unsur tu dia ada beberapa subtopik tau. Yang pertama adalah kita akan belajar tentang basic dulu. Dalam jadual berkala unsur, apa benda basic yang kita nak kena tahu. So setiap chapter ni kalau saya always ajar bermula dengan basic dulu. Lepas dah faham basic, kita pergi pada subtopik yang kedua. Awak kena tahu tentang size atom. Apa jadi kalaulah menuruni kumpulan, size atom dia akan jadi macam mana. Dan nak kena explain kalau soalan tu minta tentang esei ataupun banyak markah. Okey, apa lagi? Bab yang ataupun subtopik yang ketiga pula, dia adalah tentang kereaktifan. Maksudnya kalau merentasi kala, kalau menuruni kumpulan, apa jadi kepada kereaktifan dia? Bertambah ke, berkurang ke? And then awak nak kena explain pula dekat situ. Okay, dan yang terakhir adalah awak kena tahu tentang dia punya sifat-sifat kimia lah. Okay, so basically malam ni saya nak pergi kepada satu contoh soalan dekat SPM. Okay, kalau kita tengok dekat sini, contoh soalan semua orang nampak. Okay, dia kata apa tau? Dia kata bandingkan size atom bagi unsur yang menuruni kumpulan satu, dan dia suruh kita terangkan. Macam mana nak jawab soalan macam ni? Okey, bila disuruh kita bandingkan dan disuruh kita explain, markahnya berapa? 4 markah. Jadi macam mana nak dapat full mark ni 4 markah? So dekat sini contoh dia bagi dekat kita, bandingkan antara unsur lithium dan juga natrium. Maksudnya awak nak kena compare antara dua ni. So dua unsur ni, lithium, natrium, dua-dua duduk dalam kumpulan satu. Tapi bila dia menuruni, apa yang berlaku kepada size atom? Size atom. Jadi nak kena explain, ada 4 markah ataupun 4 poin yang awak kena bagi. So before kita jawab soalan ni, kita pergi dekat sini dulu. Okay, benda yang awak nak kena faham kelas, dalam size atom okay, so saya tulis dekat sini. Dalam size atom, kita ingat ada satu tip ataupun satu formula yang saya always guna bila nak explain dekat pelajar tentang size atom, which is nama formula tu saya panggil dia sebagai formula tiang bendera triangle. Gitu. Tiang bendera triangle. Maksudnya apa? Tiang bendera bentuk segitiga. Okey, bila sebut tiang bendera triangle ni, maksudnya macam mana dia punya tiang bendera tu? Formula dia ni macam mana? Okey, jadi kalau awak tengok kat sini kan, tiang bendera ni, dibentuk dia macam ni, Wak. Kita lukis dulu bentuk segitiga. Ni dia punya tiang dia. Tiang dia bentuk segitiga. Ni yang pertama, tiang dia. Lepas tu dekat tiang ni saya akan buat dia punya kain lah, kain bendera. Kain bendera lebih kurang macam ni. So ni tak pandai lukis sangat ni, tapi boleh lah Okay, so ni tiang bendera, ni kain dia. Jadi bila semasukkan dalam tiang bendera ni, saya letakkan bulat, bentuk bulat Bila makin ke bawah, awak nampak bulatan dia tu semakin kecil ke semakin besar, awak? Cuba awak tengok kat situ tu. Bulatan dia awak nampak makin kecil ke makin besar bila selukis dia menuruni kumpulan ataupun menuruni ke bawah. Kita nampak obviously ni kecil ni besar, jadi makin ke bawah makin besar bulatan tu. Itu membawa maksud bila sesuatu unsur dia menuruni kumpulan. Okey, ataupun dalam bahasa Inggeris downing the group, bila dia menuruni kumpulan, maksudnya size atom dia akan bertambah kat sini. Okey, saya tulis kat sini size atom dia akan bertambah. Itu dia punya benda. Nampak tak? Tak nampak. Macam tu, ke tepi sikit. Okey, bila menuruni kumpulan, size atom akan bertambah. Okey, selesai yang pertama. Okey, yang kedua pula, bila saya letakkan segitiga tu dekat kain. Okey, tengok dekat bahagian kain dia ni.
Okey. Seletak bulatan dalam kain. So ni ialah yang pertama. Seletakkan daripada kiri ke kanan. Lepas tu ni dekat belah kanan. Cuba tengok ni kat sini. Seletakkan arrow dari kiri ke kanan. Awak tengok kat situ, awak rasa dia punya bulatan ni daripada kiri ke kanan makin besar ke makin kecil, Wak? Makin besar ke makin kecil tu? Jadi bulatan dia semakin kecil. Membawa maksud dekat sini bila dia merentasi kala. Merentasi kala ataupun crossing the period, apa yang berlaku? Saiz atom dia akan berkurang. Cikgu tulis kat sini. Saya tulis kat sini Saiz atom dia akan berkurang. Gitu. Okey, boleh faham? So ni simple je. Kita ingat je bendera macam ni. Kalau dia menuruni kumpulan, saiz atom dia bertambah. Kalau dia merentasi kala, saiz atom dia berkurang. Okey, selesai benda yang pertama. Dah faham dekat sini, dah ingat dekat sini, barulah kita boleh pergi kepada soalan tadi. Jadi dalam soalan ni tengok dia kata apa? Bandingkan saiz atom unsur yang menuruni kumpulan satu. Jadi dia bagi kat kita contoh kumpulan satu ada lithium dan juga natrium. Okey, bila kita nak explain kelas, benda yang pertama ialah nak kena faham macam ni. Kalau saya suka terangkan dari bentuk lukisan ataupun kita nak bagi senang faham ataupun senang nampak, kita lukis. Macam mana nak cara nak lukis ni? Bila nampak dekat bahagian sini, ni adalah unsur lithium kan? Benda yang berada kat bawah, kita panggil sebagai apa ni? Kalau dia duduk bawah ataupun nombor dia kecil, ini adalah nombor proton ataupun bilangan proton. Sementara kalau benda yang berada dekat atas, ini kita sebut sebagai nombor nukleon. Okey. Ni nombor nukleon, ni adalah nombor proton. Jadi kalau kita tengok dekat sini, kita nak buat apa? Kita nak fokuskan kepada nombor proton ni. Sebab kita nak buat dia punya susunan elektron. Saya tulis kat sini, nak buat dia punya susunan elektron. So nak buat susunan elektron, cuba tengok daripada 3, cuba awak buat berapa susunan elektron dia. So dia akan jadi berapa ni? Maksudnya nak buat susunan elektron, cara dia adalah kita tengok ada 3. Okey, kita belajar dalam kimia, ni ibarat rumah 1, ni ibarat rumah 2. Ingat lagi bab 2 tak? Bab 2, setiap rumah ni dia ada maksimum orang yang boleh dimuatkan. Jadi kalau rumah yang pertama, maksimumnya berapa? Maksimum hanya boleh letak 2 orang sahaja. Kalau rumah kedua, maksimum berapa orang? Boleh letak 8 orang. Macam tu. Jadi ibaratnya awak ni ada 3 orang dan awak nak susun ke dalam rumah-rumah ni. Jadi rumah yang pertama nak letak berapa orang? Penuhkan dulu rumah yang pertama, letak 2 orang. Lepas tu balance berapa orang lagi? Balance lagi seorang, letak rumah kedua. Jadilah dia punya susunan elektron 2, 1. Boleh? Okey, ni untuk lithium. Kita buat natrium pula. Natrium pun benda yang sama. Benda yang ada kat bawah, ini kita sebut sebagai nombor proton. Benda yang kat atas, ini adalah nombor nukleon. Jadi bila nampak nombor proton dia adalah 11, membawa maksud elektron dia pun 11 juga. Sebab atom kan sifatnya neutral. So bilangan proton dengan bilangan elektron adalah sama. So dekat sini kalau sebuat dia punya susunan elektron, dia akan jadi berapa? So kita buat rumah dia. Okey, buat 1, 2, 3. Ada 3 rumah kat sini. So sama rumah pertama maksimum dia kena ada berapa orang? Kena ada 2 orang. Rumah kedua maksimumnya kena ada 8 orang. Sama juga dengan rumah yang ketiga, kena ada 8 orang. Tu syarat dia. Jadi bila kita nak ambil 11 orang ni, kita nak susun ke sini, rumah pertama kita akan penuhkan dulu, letaklah 2 orang. Tak boleh lebih. Kalau lebih letak 3, runtuh. Sebab apa? Maksimum 2 je. Jadi kena ada 2 je. Rumah pertama. Tak boleh lebih. Okey, lebih nak buat apa? Lebih pergi letak rumah sebelah. Rumah sebelah boleh muat berapa orang? Okey, 8 orang. Penuhkan 8 orang. Tak boleh letak semua 9 orang kat rumah ni. Sebab maksimum 8 je. Jadi kita kena letak dulu 8 orang. Ada lebih seorang lagi kan?
Ni 2 duduk sini, 8 duduk sini, lebih seorang lagi kita letak dekat rumah yang ketiga. Jadilah dia 281 susunan elektron. Faham? Okey, kita pergi pada next. Dah settle dekat sini, awak dah boleh buat dia punya susunan elektron. So, kita lukis pula. Soalan tak suruh kita lukis, tapi sebagai nota kita kena faham benda ni. So, yang pertama ialah lithium. So, nak lukis lithium, okey, kita buat dulu. Ni dia punya nukleus. So, lithium ada berapa shell ataupun petala? Kalau kita tengok kat sini ada 2 kan? So, kita lukislah petala pertama dan juga petala yang kedua. Okey, lepas tu isikan dengan elektron. So, ni seisikan elektron 2 dan juga 1. Okey, selesai untuk lithium. Lepas tu buat natrium pula. Natrium sama. Dia punya nukleus, jangan lupa kalau suruh lukis kena buat ni nukleus dia. Lepas tu ada berapa petala? 1, 2, 3. Ada 3 petala yang berisi dengan elektron. Jadi kita pun buat ada 1 petala, ada 2 petala dan juga ada 3 petala. Okey, so ada 3 petala So 3 petala ni saya akan isikan dengan elektron. So isikan elektron 1, 2. Petala nombor 1 ada 2. Petala nombor 2 ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan petala ketiga ada 1 elektron. Okey, so jadilah begini lithium dengan natrium. Okey, sekarang ni bila kita nak tulis ataupun nak explain jawapan kita, untuk kita bandingkan dari segi saiz atom, kalau saya akan guna satu formula. Maksudnya kita nak tulis apa? Untuk dapat markah 4 benda ni nak tulis apa? Saya akan guna satu formula. Lagi satu formula yang kita akan pakai. Dekat sini formula ni guna untuk bila? Guna kalau kita nak explain tentang saiz atom. Jadi formula dia adalah formula SPP. Okay, SPP. Macam tu. SPP. So SPP ni stand for apa? S ni maksudnya ialah saiz atom. Poin yang pertama kita cerita dulu pasal saiz dia. Apa jadi kat saiz dia? Besar ke, kecil ke? Macam tu. Okay, P yang kedua ialah kita akan bagi tahu bilangan proton. Okay, ni adalah bilangan proton. Dan P yang ketiga ialah bilangan petala. Gitu. Okay, nak cerita untuk dapatkan markah dekat bahagian essay untuk saiz atom, kita kena cakap 3 benda ni. Saiz atom, bilangan proton dan juga bilangan petala. Okay, ada 3 ni. Saya buat dalam bentuk petak macam ni. Okay, so kita pergi kepada soalan ataupun jawapan macam mana nak buat benda ni. So, cara nak jawab dia, okay, kita pergi kepada ayat yang pertama. So, ayat yang pertama nak cakap apa? Ayat nombor 1. So, ayat nombor 1, keyword dia tadi kita nak cerita pasal saiz atom. So, kita akan cakap begini. Kita akan compare saiz atom natrium. Kenapa saya ambil natrium? Okay, boleh je ambil mana-mana. Cuma kalau kita tengok kat sini kan, saiz natrium lagi besar daripada saiz lithium. Macam mana kita tahu? Disebabkan kita ingat tadi triangle. Makin ke bawah, makin besar saiz tu. Jadi, natrium lagi besar saiz dia daripada lithium. So, saya tulis kat sini. Saiz atom natrium lebih besar. Lebih besar berbanding atom lithium. Okey, tulis macam ni dapat satu markah. Dalam bahasa Inggeris, the atomic size of sodium is bigger than lithium atom. Satu settle. Yang kedua, poin yang kedua ataupun markah yang kedua, kita nak cerita pasal apa? Kita akan cerita pasal P tadi. So P itu stand for apa? P ialah proton. Maksudnya kita kena cakap bilangan proton. Jadi dekat sini saya akan tulis bilangan proton bagi siapa? Bilangan proton atom natrium lebih
Lebih banyak. Kenapa lebih banyak ni daripada benda ni tadi? Kita tengok kan kat sini. Nampak? Natrium proton dia 11, lithium 3. Jadi bilangan proton atom natrium lebih banyak berbanding atom lithium. Okey, tulis macam ni, dapat lagi satu markah. Bilangan proton atom natrium lebih banyak berbanding atom lithium. Dalam bahasa Inggeris, the number of proton for sodium atom is more than ataupun is higher ataupun is bigger, is higher lah biasanya, is more than lithium atom. Okey, yang ketiga pula. Kita akan cakap apa yang ketiga? Bilangan petala. Jadi kat sini kena tulis macam ni. Nak dapat markah, dia kena tulis dengan jawapan yang betul. Okey, so ayat dia bilangan petala. Kalau kita tulis terus macam ni, tengok bilangan petala dia. Kalaulah natrium ada berapa ni? Ada 1, 2, 3. Ada 3 petala. Sementara lithium ada 1, 2. Ada 2 petala. Kalau kita cakap yang bilangan petala atom natrium lebih banyak berbanding atom lithium, jawapan tu awak rasa betul ke salah? Bilangan petala atom natrium lebih besar lebih banyak berbanding atom lithium. Dia akan jadi salah. Sebab apa? Sebab kita buat ayat tu tak komplit. Dia kena sambung sikit lagi. Dia tak boleh sebut bilangan petala. Dia kena cakap bilangan petala yang berisi elektron. Gitu. Ni penting. Ramai pelajar yang tertinggal. Dia bukan tak faham, cuma dia tersilap kot, tertinggal lah. Macam tu. Menyebabkan markah tu hilang. So, bilangan petala yang berisi elektron bagi atom natrium lebih banyak ataupun lebih tinggi, lebih banyak berbanding, saya tulis kat sini berbanding atom lithium. Settle. So dekat sini dapatlah lagi satu markah. Dalam bahasa Inggeris kita akan cakap apa? Kita akan cakap the number of shell filled with electron for sodium atom is more than ataupun is higher than lithium atom. Jadi tulis macam ni je kelas, awak dah boleh dapat markah penuh 3/3 markah. Settle. Okay, so nanti next video saya akan continue macam mana kita nak jawab kalau dia menuruni kumpulan 17 pula. So stay tune untuk next video. Bye bye semua, thank you so much for watching.